bantuan sara RM50 ni ada masa-masa yang saya nak beli untuk keperluan harian saya, so amat berguna lah untuk bantuan RM50 ni. Gue lah dapat membantu lagi lah sebab sikit tu untuk keperluan tu. Kadang ada yang tak cukup tu dapat guna lah juga. Memang korang sungguh setiap bulan tak kena fikir dah. Saya bersyukur lah sebab dia sangat-sangat bantu, terutama untuk student-student macam kita orang. Nak beli peralatan semua kan, nak beli kelengkapan. Jadi terima kasihlah kepada Kerajaan Madani. Perlu juga lah sebab kita nak guna kan, dengan kekuatan ekonomi law ni kita nak guna juga lah duit ni. Contohnya macam kalau saya macam bujang ni untuk keperluan harian saya, contoh macam makanan ataupun saya nak gunakan untuk alatan-alatan tulis ke untuk harian saya kan, saya boleh guna untuk bantu. Nak beli apa? Barang keperluan tu atau macam barang pakai harian tu lah. Barang-barang ni kering lah, macam minyak, gula, beras macam tu lah. Biasanya kalau untuk diri sendiri ni macam biasalah peralatan tulis, lepas tu keperluan macam keperluan asas pelajar lah. Macam orang kata apa, makanan ke pakaian ke kan. Biasanya yang basic-basic lah kita orang akan guna. Saya nak ucapkan terima kasih lah pada Kerajaan Madani sebab bagi bantuan sara ni supaya untuk ke depan andai kata kalau ada lagi bantuan macam ni, saya adalah untuk backup duit untuk saya gunakan keperluan harian saya. Ribuan terima kasih lah sebab bukan senang kan nak dapat bantuan macam ni. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Madani.